Santuni penyokong lawan, TMJ berkenan mencemar duli lambai mesra kepada kelab penyokong Kuching City FC. 1 detik murni yang mencuri tumpuan seluruh stadium menyaksikan pemilik kelab Johor Darul Ta'zim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor, berkenan mencemar duli menyantuni para penyokong Kuching City FC. Sejurus tamat aksi sengit final Piala Malaysia sebentar tadi, baginda dilihat memberikan lambaian mesra sebagai tanda penghormatan tinggi kepada semangat kesukanan yang dipamerkan oleh peminat tegar skuad warga kota tersebut. Tindakan penuh berjiwa rakyat itu mendapat sorakan hormat daripada seluruh isi Stadium Nasional Bukit Jalil yang kagum dengan kepribadian baginda. Kehadiran baginda bukan sahaja membakar semangat skuad Harimau Selatan, malah turut merapatkan ukhuwah antara penyokong bola sepak tanah air.